اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته سبحانه وتعالى. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dan kita sambung baliklah untuk kelas yang ke-10 untuk kitab Bidayatul Hidayah ni dalam bab adabu fi dukhul fil masjid. Adab-adab yang patut kita patuhi di dalam masjid. So untuk yang lepas ada beberapa perkara yang anak-anak ingatkan balik, ada perkara yang anak agak tersalah dalam sebut dan nukilkan. Antaranya perkara, kalau perasan ketika mana menjawab azan as-salatu khairum minan naum, kan? Ana sebut sadaqta wa barirta, kan? Wa barirta. Ana sebut kat situ boleh dua. Minggu lepas ana sebut macam tu, kan? Sadaqta wa bararta boleh, barirta boleh. Tapi dari sudut sorof, ilmu sorof, wa barirta jauh lebih tepat. Boleh tak? Dan memang itu yang dinukilkan dalam beberapa kitab. Boleh. Imam Fakihi dalam Syarah Bidayah pun disebut tak bil kasrah. Sadaqta wa barirta, laisa wa bararta. Walaupun sebahagian daripada nusa nak tengok ada juga wa bararta, tapi dari sudut ilmu saraf yang lebih tepatnya adalah wa barirta. Boleh tak? Dia punya asal wazan tu korang boleh cari sendiri. Dapat Okey, itu je untuk anak ingatkan. Dan ada beberapa kesalahan yang mungkin anak secara tak sengaja sebut yang lepas tu. Antaranya dalam doa, tak apalah, tu tak apa, tu tak kisah. Nanti anak ingatkan balik. Okey. Tapi kita terus ya kepada perbahasan yang kita nak bahaskan. Untuk minggu lepas, anak dah bahaskan, bukan minggu lepas lah, 2 minggu lepas. Untuk kelas yang lepas, anak dah bahaskan separuh daripada bab ni. Bab apabila kita dah masuk dalam masjid, apa yang patut kita buat? Boleh? Apa yang patut kita buat? Solat tahiyatul masjid, masalah, kan? Sampai kepada kita menjawab azan. Dan anak stop kat situ. Okey, kita sambung balik pembahasan daripada situ. Boleh? Cuba baca konkret. Dapat Boleh? Boleh kan? Okey, terus. Amin. Terus. Okey. Faidah sami'tal azan. Okey, kita dah belajar yang lepas kan. Apabila azan dikumandangkan, maka kita kena jawab dengan jawapan yang dinyatakan. Dan perkara itu makruf. Okey, sekarang ni musannif nak ceritakan keadaan-keadaan yang mana kalau kita berada dalam keadaan tersebut, apabila kita dengar azan, kita tak perlu jawab azan pada ketika itu. Boleh faham? Kita kena jawab azan selepas daripada perkara tersebut berlaku. Contoh kat sini. Fa idza sami'tal azan, maka ketika mana telah mendengar oleh engkau akan azan. Wa anta fi salah, ini keadaan pertama. Dan dalam keadaan engkau berada dalam solat. Boleh. Waw kat situ waw hal. Fa idza sami'tal azan wa anta, dalam keadaan engkau berada di dalam solat. Boleh. Ketika mana kita dalam solat, contoh tak kisah solat sunat ataupun solat fardu. Ketika mana kita dalam solat, kita dengar azan, fatammimis salah, maka sempurnakan oleh engkau akan solat. Boleh? Dapat? Maka kita sempurnakan solat dulu. Dekat solat je ke yang kita tak perlu jawab? Ada dua keadaan yang mana kalau kita dengar azan, kita tak perlu jawab waktu tu. Pertama dalam solat, yang kedua ketika mana kita dalam tandas. Boleh faham? Waktu itu, kalau kita nak jawab juga, apa hukum dia? Hukum dia makruh. Boleh faham? Hukum dia makruh. Tapi tidak membatalkan solat. Yang tak nak jawab juga ketika mana dalam solat. Boleh ke tak? Boleh. Jawapannya boleh. Boleh faham? Yang tak dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tak pun nak jawab juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam solat.
Boleh ke tak? Boleh. Tak membatalkan solat. Tapi hukum dia adalah makruh. Boleh. Yang dituntut untuk kita jawab adalah selepas habis daripada solat. Boleh. Macam tu juga ketika mana kalau kita ada dalam tandas, kita dengar azan, kita tak dituntut untuk menjawab ketika mana dalam tandas, tapi sepatutnya yang kita dituntut apabila kita keluar daripada tandas. Dapat Dua keadaan ni saja. Boleh. Adapun keadaan-keadaan lain-lain, contoh entah sedang membaca Quran, entah sedang berada dalam majlis ilmu, entah sedang berada apa lagi? Baca kitab lah, berzikir lah, apa semua. Semua keadaan-keadaan yang lain ni selain daripada dalam tandas juga dalam solat, entah dituntut untuk berhenti dan menjawab azan tersebut. Dapat? Dapat Jelas? Dapat? So ini yang nak diceritakan kat sini. Okey. Fa idza sami'tal azan wa anta fi shalah, dalam keadaan engkau berada dalam solat, tak kisahlah solat fardu ataupun solat nafilah, fatammimis salah, maka sempurnakan oleh engkau akan solat. Thumma tadaraka, kemudian gantilah oleh engkau al-jawab, akan jawab, ba'da salam, selepas salam, ala wajhihi, ai kembali kepada jawab. Boleh. Ala wajhihi. Summa tadaraka, yakni ganti, kemudian mengganti oleh engkau akan jawab. Selepas daripada salam, ala wajhi. Wajhi kat situ ala tertib ataupun ala wajhi raddul jawab. Boleh faham? Ala wajhihi kat situ maksud dia wajah bagaimana kita nak menjawab azan yang sepatutnya. Boleh faham? Contoh, entah dah habis salam, entah dah habis solat sunat. Boleh faham? Waktu solat sunat tu azan. Habis solat sunat, baru entah nak menjawab azan. Entah kena jawab dengan tertib yang seperti mana tertib azan. Boleh faham? Itu yang nak diceritakan kat sini dalam dalam perkataan ala wajhihi. Dapat? Jelas? Dapat? Itu nak cerita kat sini. Dapat? Okey. Dekat ayat tu, fa idza sami'tal azan, betul? Maka ketika mana telah mendengar oleh engkau akan azan. Bukan azan ya, iqamah pun sama. Dapat? Entah berada dalam solat, ketika mana entah dengar azan ataupun iqamah, kedua-duanya tidak dituntut untuk dijawab ketika mana dalam solat. Boleh faham? Sama ada azan ataupun iqamat. Dapat? Yang kita dituntut menjawab selepas daripada habis solat. Dapat? Ingatkan sekali lagi, dua keadaan yang mana kita tak perlu untuk menjawab secara halan. Apa dia? Solat dan juga dalam tandas. Boleh? Selesai. Yang lain tu memang dituntut untuk kita jawab. Dapat Okey, selesai bab tu. Fa idza dapat Okey, terus. Fa idza ahramal imam, maka ketika mana mentakbiratul ihram oleh imam bil fardi, fala tashtaghil illa bil iktida'i bih, maka jangan sibuk oleh engkau melainkan dengan mengikut padanya imam tersebut. Boleh? Wa sallil fardha, maka bersolatlah oleh engkau akan fardu. Maksudnya apabila imam dah mulakan solat fardu. Boleh faham? Entah dah selesai solat sunat ataupun entah baru nak masuk masjid. Imam dah start solat. Entah jangan buat benda lain lagi dah. Boleh faham? Jangan nak tiba-tiba baru nak solat sunat, jangan tiba-tiba nak apa lagi, nak berzikir lah apa semua, tak payah. Bila imam dah start solat, entah kena terus ikut. Itu lebih aula untuk dibuat. Boleh faham? Cuma ada sebahagian mazhab memang dituntut untuk kita solat sunat dulu. Contoh macam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ada sebahagian hadis menulis kita dituntut untuk solat sunat qabliyah dulu. Contoh solat sunat qabliyah subuh dan sebagainya. Walaupun imam dah start solat ni, sebab ada riwayat yang menyatakan macam tu. Ada sahabat yang buat macam tu. Boleh faham? Tapi dituntut kat dalam ni kalau mazhab Syafi'i solat. Kalau fardu dah start memang kita kena ikut automatik. Solat sunat sebelum tu kita tinggalkan terus. Dapat itu yang nak diceritakan dekat sini. Okey. Fa idza ahrama al-imamu bil fardi fala tashtaghil illa bil iktida'i bih wa sallil fardha, maka bersolatlah oleh engkau akan fardu kama sayutla alayka fi kayfiyati salati wa adabiha, seperti mana akan diceritakan kepada engkau pada kaifiat solat dan adabnya. Nanti akan cerita. Boleh? Bukan dalam bab ni. Nanti ada bab solat khusus. Boleh? Okey, selesai. Okey, selesai daripada azan, selesai daripada solat. Boleh? Entah dah selesai azan, entah dah jawab azan, kemudian bila imam solat, entah pun follow solat. Selesai daripada follow solat, maksudnya dah habis solat lah. Apa yang patut entah buat? Kat sini dia nak cerita. Boleh? Doa-doa yang perlu entah baca selepas daripada solat. Dan kemudian apa yang entah patut buat ketika mana dah habis solat sehingga ke terbit matahari.
Dapat Kat sini dia nak cerita. Yang tak ada dalam kitab lain, ada dalam kitab lain. Dapat? Cuba baca. فإذا فرغت فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حيثنا ربنا السلام وإن الجنة دار السلام تبارك تبارك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله نعم فالقول والثناء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Okey, ni doa yang pertama. Boleh. Doa selepas daripada solat, kan? Dia sebenarnya lepas solat, kita ada zikir-zikir yang sepatutnya kita baca selepas solat. Contoh, zikir-zikir yang disusun oleh Jabatan Agama Johor. Kan? Dia ada istighfar, dia ada apa lagi? Astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, la ilaha illallah, sebagainya. Itu ada, memang ada dalam marid, dalam al-azkar memang ada. Boleh. So, sebenarnya tu banyak riwayat. Selepas daripada solat, zikir-zikir apa yang patut kita buat, sebenarnya banyak. Sangat banyak. Cuma tertibnya agak berbeza. Boleh faham? So dalam kitab ni, dia memilih beberapa tertib. Boleh faham? Doa-doa yang patut dibaca ataupun zikir-zikir yang patut dibaca lepas daripada solat. Boleh. So ini pilihan yang pertama. Boleh. Dekat sini Imam Ghazali akan senaraikan lebih kurang 3 ataupun 4 doa. Tapi dalam azkar ataupun dalam kita kata secara mudahnya yang Jabatan Agama Johor dah susun ataupun jabatan-jabatan agama dah susun, itu pun sama. Ada juga riwayatnya. Boleh faham? Cuma kat sini dia pilih di antara banyak-banyak riwayat. Boleh Okey, ni yang pertama. Dapat Ni yang pertama. Yang kedua, baca. Okey, summa du'u ba'da dhalika, dhalika ay ad-du'a qabla dhalik. Boleh. Bil jawami'il kawamil. Bil jawami' maksudnya ad-da'wat. Boleh dapat. Doa-doa. Boleh. Doa-doa al-kawamil, yakni al-ma'surat. Dapat. Doa-doa yang maksur. Dapat. Wa huwa ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Dan ianya iaitu jawami' tersebut. Huwa tu kembali kepada jawami'. Macam mana boleh kembali kepada jawami' dalam keadaan huwa tu muzakkar? Jawami' itu jamak taksir, betul? Macam mana boleh balik kepada jamak taksir? Kaedah, ada kaedah. Apa? Jamak kasratin. Lepas tu? Kenapa takut-takut nak jawab? Apa Ustazah? Ada? Jamak kasratin? Lagi? Biar. Al-Saul ifradu fihi yafulu. Boleh faham? Dapat So wal jam'u kasratin boleh juga dibalik secara mufrad. Dapat? So wa huwa kat situ kembali kepada al-jawami'. Dapat? Wa huwa ma 'allamahu, dan ianya adalah perkara yang diajarkan akan ia kembali kepada boleh. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Boleh. Ni doa yang kedua. Dapat? Untuk selepas daripada solat. Okey, terus baca. Okey, doa nak tak terjemah Doa banyak. Boleh. Ni pun dah belajar Azhar Syarif, untuk apa nak terjemah satu persatu. Boleh. Terjemahkan sikit-sikit. Okey, terus. Masa'alaka. Okey ni doa yang kedua. Boleh So doa yang ketiga seterusnya, summa du'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berdoalah oleh engkau dengan perkara yang diwasiatkan padanya kembali kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Fatimah radhiyallahu anha. Boleh? Tuan nak terjemah laju je tu. Dapat? Dah biasa kan? Okey.
Okey, terus. Ini doa yang ketiga. Dapat Hmm. ثم اللهم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ومن عليك أستغيث لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك وأصلح لي شأني كله بما أصلحت به للصالحين. Okey, itu doa yang ketiga. Sekarang kita pindah kepada doa yang keempat. Boleh? Tu satu persatu tu kita tengok Rasulullah ajar kepada siapa dulu? Pertama kepada Sayyidatina Aisyah. Doa yang kedua tu. Doa yang pertama tak tahu dia ajar kepada siapa. Tapi yang kedua dia ajar kepada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Lepas tu turun sikit kepada anak Nabi, Sayyidatina Fatimah. Lepas tu yang ketiga, summa ma qalahu Isa ala nabiyyina. Perkara yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Nabi kita. Boleh faham? Summa maqal, summa qul, maka dan kemudian bacalah oleh engkau akan perkara yang dikatakan olehnya perkara tersebut oleh Isa alaihissalam ke atas Nabi kita. Nabi kita, ala nabiyina kat situ maksudnya Nabi Muhammad. Boleh faham? Wa alaihi, hi itu kembali kepada nabiyina. Dapat? Wa alaihi salatu wassalam. Dapat? Okey dapat? Yang tu dapat Okey, selesai. Okey, terus. Ni doa yang keempat. اللهم إني أسألك لا وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك وأصبح فلا تقي ولا أفكروا طب أفكروا ولا فقير أفقر أفقر مني إليك ولا غني أغنى منك عني اللهم لا تشرك في عدوي ولا تسق في صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ عني ولا تسلط علي بذنبي من لا يرحمني. Okey. Ini doa-doa yang perlu kita baca. Ada 4. Boleh Okey, terus baca lagi. Okey, sebenarnya doanya ada banyak. Boleh. Macam mana cerita tadi. Doanya ada lebih daripada 4 ni. Dapat So jangan balik tiba-tiba yang tak cakap 4 ni saja. Tak ada. Silap. Dapat? Doanya terlampau banyak. Cuma 4 ni yang digariskan oleh Imam Ghazali. Dapat Kalau nak baca lebih banyak tu kat mana Ustaz? Kat Al-Azkar. Boleh. Kat Al-Azkar sangat banyak. Dapat Okey, terus. Okey, summa du'u. Kemudian berdoalah oleh engkau dengan perkara bima bada, dengan perkara yang telah zahir. Bada kat situ zahara. Boleh. Dengan perkara yang telah zahir bagi engkau daripada da'awat, daripada doa-doa al-masyhurat, yang masyhur. Sebagian taubat tak silap dia tulis maksurat. Betul? Taubat minhaj tulis apa? Maksurat. Apa maksud masyhurat? Masyhurat maksudnya masyhurat fi waqtin muhaddada. Boleh faham? Tapi kalau maksurat maksudnya apa? Asarun minas salaf wal khalaf. Dapat? Tu dua tu maksudnya. Okey. Wahfazha, dan jagalah oleh engkau ataupun menghafal oleh engkau. Jagalah, senang. Terjemah tu terjaga lebih tepat. Dan jagalah oleh engkau akan ia kembali kepada ad-da'wat tu. Mimma, daripada perkara awradna, yang telah diwaritkan oleh kami akan ia ma tersebut fi kitabid da'wat, pada kitab da'wat. Maksudnya ada tajuk da'wat. Min kitabi Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bab khas, bab doa-doa. Boleh faham? So kalau nak lebih maka pergi ke situ. Boleh dapat? Tapi anak sarankan pergi Al-Azkar. Dapat Sebab dalam Azkar dia dah complete, siap dengan sanad apa semua. Kat Ihya kebanyakannya mungkin tak ada sanad. Boleh faham? Tak ada sanad kat situ, tapi ada Imam Iraqi buat sanad. Bukan buat sanad lah. Astaghfirullahalazim, buat sanad kan. Maksudnya dia cari balik sanad-sanad tersebut. Boleh? Senangnya kalau mudah pada Al-Azkar. Dapat? Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, bab yang seterusnya ni, dia bukan bab seterusnya lah. Maksudnya subtopik yang kita akan bahaskan ni adalah benda yang antara yang paling penting. Boleh? Selepas daripada solat, macam mana cerita tadi, daripada doa-doa yang korang telah pun baca, lepas daripada solat subuh, selesai daripada solat subuh, Ustaz dan Ustazah kena bahagikan waktu sehingga kepada terbit matahari kepada 4 bahagian. Boleh faham?
Apa yang perlu kita buat daripada 4 bahagian ni? Ni, sekejap lagi kita nak cerita. Boleh dapat? Biasanya lepas daripada solat subuh sampai ke terbit matahari, lebih kurang ada sejam lebih lah. Boleh. Sekiranya solat di awal waktu. Sekiranya solat di akhir waktu, macam mana? Ada berapa waktu yang tertinggal? Bergantung kepada waktu yang dibangun. Boleh faham? So dia perlu bahagikan waktu dia tu kepada 4 perkara. Boleh dapat? So apa 4 perkara tu? Ni kita nak bahaskan. Dapat okey, cuba baca. وتكن صلواتك بعد الصلاة إلى الشمس نازعة على أمرها وظيفة في الدعوات وظيفة في الأذكار والتسبيحات وتكررها في الصبح وظيفة في قراءة القرآن ووظيفة في Okey. Lagi. تفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في عبادة مولاك وإقامة الدين والسابقة وترتب Okey dah. Sini situ. Okey, ni yang pertama. Wal takun awqatuka, maka jadikanlah oleh engkau waktu-waktu engkau selepas daripada solat, iaitu solat subuh. Boleh faham? Solat itu maksudnya solat subuh. Ila tulu'i syamsi muwazza'atan, iaitu dibahagikan akan ia kembali kepada awqatuka tu ala arba'i wadhaif, kepada 4 pekerjaan. Boleh? Ataupun 4 tugas. Boleh. Yang pertama, wazifatin fid da'wat, tugas pada berdoa. Okey, berdoa, kita dah cerita tadi, doa ada doa-doa yang diwaritkan. Betul? Yang tadi ada 4 dan kemudian ada lebih lagi. Okey, selesai daripada doa tersebut, ataupun kalau enta tak nak doa-doa daripada maksurat daripada Nabi, enta nak doa sendiri, boleh tak boleh? Boleh. Cuma tertibnya tu masih diajar. Apa dia? Yang pertama sekali kita kena ada alhamdulillah. Yang pertama sekali. Kalau kita nak doa sendiri. Pertama, kena mulakan dengan alhamdulillah. Dapat? Yang kedua, kena selawat kepada Nabi. Selepas daripada selawat kepada Nabi, kita minta hajat kita. Selepas daripada hajat kita, kita tutup balik dengan selawat. Boleh faham? Dapat So 4 tu. Dapat? Cumanya ada sebahagian masyayikh dia menyebut apa? Mesti ada meminta ampun kepada kedua ibu bapa kita. Boleh dapat? Tambah sekali kat situ. Ana ulang sekali. Mulakan dengan alhamdulillah. Yang kedua, selawat kepada Nabi. Lepas selawat kepada Nabi yang pertama, terus minta hajat kita. Selepas daripada minta hajat kita, kita tutup sekali lagi dengan selawat kepada Nabi. Dapat? Okey? Okey, ini untuk doa. Selesai? Doa tu minta lah. Katalah kita letak biasanya 15 minit untuk berdoa. Lama sangat kan? 15 minit untuk berdoa. Cukuplah tu. Kalau nak doa sendiri, yang tak sepatutnya boleh buat. Lagi dengan hajat-hajat kita, biasanya takkan lebih lah 5 minit. Kan? Itu doa kita. Macam tu, setakat 15 minit. Ana pernah sekali tu ikut Syekh Jamal Farouk berdoa. Tak sanggup. Setengah jam tu rasa, dia baca je doa dia tu setengah jam dia tak rasa apa. Tak boleh ikut dia punya doa. Boleh faham? Kat situ level ulama Azhar ketika mana berdoa dengan penuntut ilmu Azhar. Boleh faham? So kat situ level dia. Setengah jam doa tu biasa. Kita 15 minit pun kita tak dapat buat. Dapat itu satu. Okey, kemudian wa wazifatin fil azkar. Perkara kedua yang kita perlu letak dalam masa kita apa dia? Zikir-zikir. Boleh? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu dalam ni lah, dalam Quran. Boleh. So zikir, sebenarnya zikir ni waktu yang paling afdal untuk berzikir bila? Lepas subuh. Lepas subuh tu kata Imam Nawawi paling afdal untuk berzikir. Kalau siang, waktu yang paling afdal untuk berzikir adalah lepas subuh. Boleh. Dia berbeza dengan doa. Doa afdalnya pada waktu malam. Dapat Dapat? Beza dua tu. Zikir paling afdal lepas subuh. Dapat? Doa paling afdal ketika malam. Boleh. Bangun malam dan sebagainya, itu waktunya. Dapat? Sekali lagi yang nak ingatkan. Zikir paling afdal lepas subuh. Dapat? Doa paling afdal ketika malam. Dapat? So zikir kat sini adalah benda penting. Zikir apa yang kita nak zikirkan Ustaz? Kejap lagi, kat belakang dia akan cerita. Ada 10 zikir. Boleh?
Ada 10 zikir. Berapa banyak kita nak baca? Jari kita akan tengok. Boleh. Okey, itu zikir. Wa wazifatin fil azkar wat tasbihat, dan tasbih-tasbih, wa takarraraha. Kat situ. Betulkan baris tu wa takarraraha. Dia ada beza. Takarrara maksudnya macam mana? Di atas wazan tafa'ala. Boleh. Korang dah belajar kan dalam bina. Apa yang dimaksudkan apabila membawa mazan dalam tafa'ala? Yang dimaksudkan kat situ mubalaghah. Boleh faham? Maksudnya dia betul-betul ulang. Boleh. Betul-betul ulang dengan penuh tadabbur. Fi subahatin, ai ma'a subahatin. Boleh. Bersama dengan tasbih. Subahatin kat situ maksudnya tasbih. Boleh. Fi, dia ada banyak maksud. Salah satu maksud yang boleh dibawa dengan fi adalah ma'a. Boleh faham? Dapat? Okey Dapat? Jelas? Jelas? Ustazah? Okey. Okey. Itu pada zikir. Kemudian wa wazifatin fi qiraatil Quran. Ni benda ketiga yang kita kena letak. Apa dia? Baca Quran. Boleh. Tugas dalam membaca Quran. Okey, nak baca Quran berapa banyak Ustaz? Okey, bacalah berapa banyak pun tak ada masalah. Boleh. Kalau biasanya orang-orang hafal Quran biasanya setengah juzuk, satu juzuk tu biasa. Boleh, tapi tak semua orang mampu buat. Okey, kalau tak semua orang mampu buat, apa je yang patutnya anda buat? Okey, ana dah hantar dalam grup. Boleh. Kalau hantar dalam grup, sebenarnya ada dekat ni, dekat Hasyiah Murakil Umudiah tu dia dah senaraikan. Tapi ana senaraikan balik bagi siapa yang tak ada. Dalam tu ada lebih kurang 9. 9 secara ijmal, dan secara tafsilnya ada lebih daripada 12. Boleh. Tu satu-satu tu. Kalau kita tak mampu baca semua ayat Quran, baca yang ni je. 9 ni je. Boleh. Mula dengan Al-Fatihah. Boleh. Yang kedua kursi. Yang ketiga penutup bagi Al-Baqarah. Bermula daripada lillahi ma fis samawat, kan? Baca sampai habis. Dapat? Kemudian yang keempat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kelima, surah At-Taubah tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian yang keenam, laqad sadaqallah. Tu boleh baca sendiri lah. Boleh. Yang penting ada 9 tu. Dapat Anda tak perlu baca satu-satu kan? 9 tu. Okey. Okey, ini satu pendapat. Bukan satu pendapat. Pendapat yang dibawa oleh Imam Ghazali. Boleh. Kat sana nanti ada tambahan lagi. Ada orang cakap Nabi Khidir pernah berjumpa Ibrahim Adham memberikan beberapa musabba'at. Sebagian tarikat mengamalkan benda tu. Contoh musabba'at, contohnya apa? Baca qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun. Ayat kursi itu dia akan baca sebanyak 7 kali. Ada sebagian tarikat dia berpegang pada musabba'at tu pula. Boleh faham? So benda tidak bercanggah. Dan apa lagi yang boleh buat? Banyak lagi. Semua ada dalam azkar. Boleh buat. Amalannya banyak. Cumanya ini yang digariskan oleh Hasyiah Syekh Nawawi Bantani. So itu je lah yang nak nukil. Boleh faham? So nak amalkan semua mungkin korang tak mampu untuk permulaan. Tapi ini dulu. Boleh buat? Asalkan buat dulu. Boleh? Dia jangan nak pergi sana musabba'at. Tak Ustaz, apa? Saya nak buat semua. Saya nak, tak, kalau boleh 2 juzuk Quran saya nak baca. Tak, relax dulu. Boleh? Baca yang ni dulu. Boleh? Dah biasa baca, agak-agak dah 2 bulan, 3 bulan, entah dah standby, dah steady baca, baru naikkan. Boleh? Dapat? Okey, itu untuk Quran. Kenapa kita kena baca Quran pada waktu pagi? Okey, tadi function zikir apa dia? Tatma'innul qulub. Dalam Quran sebut tatma'innul qulub, dia menenangkan hati. Tapi apa function untuk kita baca Quran? Baca Quran function dia untuk riqqatul qalbi. Untuk lunakkan hati. Hati dah tenang. So sekarang ni kita nak lembutkan hati. Dengan macam mana? Dengan baca Quran. Boleh faham? Entah dia berzikir tu tenangkan hati. Tapi nak lunakkan hati, nak lembutkan hati, baca Quran. Boleh faham? Dapat? Okey. Dapat? Okey. Okey. Lepas daripada baca Quran, apa patut kita buat? Wa wazifatin fit tafakkur. Boleh. Satu tugasan pada dia tugas, apa lagi yang kita buat? Wa wazifatin fit tafakkur. Kita kena tafakkur pula. Okey, tafakkur ni macam mana? Tafakkur tu maksudnya kita tadabbur. Dia seolah-olah tadabbur. Boleh faham? Tafakkur. Biasa dengar kan tafakkur kan? Fokus, muhasabah diri, memikirkan dosa-dosa kita. Boleh? Tu yang ada ulama sebut, kalau tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Boleh? Tafakkur, okey, tafakkurin sa'ah
khairun min ibadatin sab'ina sanah. Tafakkurin sa'ah khairun min ibadatin sab'ina sanah. Ha. Dan tafakkur dikategorikan sebagai asyraful ibadat. Boleh faham? Di antara semulia-mulia daripada kalangan ibadat. Di antara ibadat yang paling mulia. Sebab apa dia jadi mulia? Ada 3 sebab. Laju sangat ni. Sebab apa mulia? Dia jadi mulia sebab apa? Ada 3 sebab. Pertama sebab dia akan ziyadatul ma'rifah. Ni yang pertama. Ma'rifah kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apabila makrifah kita pun bertambah, kita akan ziyadatu ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Apabila ziyadatu ta'zim pun ada, maka lahirlah satu lagi perasaan, iaitu ziyadatul mahabbah. Boleh. Kenapa tafakkur ni menjadi asyraful ibadat? 3 sebab dia. Dia akan ziyadatul ma'rifah. Kemudian yang kedua dia akan ziyadatul ta'zim. Yang ketiga dia akan ziyadatul mahabbah. Apa Kenapa tafakkur itu menjadi asyraful ibadat? 3 sebab. Ziyadatul ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ma'rifah kita kepada satu zat yang agung itu bertambah, maka kita akan ta'zimnya pun bertambah. Boleh faham? Ziyadatul ta'zim. Yang ketiga, apabila ziyadatul ta'zim pun ada, maka dia akan ziyadatul mahabbah. Boleh faham? Dapat Dapat? Tafakkur. So itu kelebihan tafakkur. Persoalan sekarang, tafakkur yang macam mana yang perlu kita buat? Apa yang patut kita tafakkurkan? Kan, dia bila duduk diam-diam dia cuba untuk tafakkur setelah mana membaca Quran dan berzikir. Apa yang kita tafakkurkan? Tafakkur tu maksudnya dia berfikirlah. Apa yang dia fikirkan? Sekejap lagi saya nak makan. Apa lagi? Sekejap lagi saya nak main game. Sekejap lagi saya nak tidur. Waktu tidur sedap selepas subuh. Boleh faham? So apa yang sepatutnya kita fikirkan? Tu kejap lagi. Lepas ni dia akan cerita. Boleh? So daripada lepas subuh sampai ke terbit matahari, kita disuruh susun 4 perkara ni. Ada tak tidur dalam 4 perkara ni? Tak ada. Boleh faham? Apa lagi yang tak ada? Makan. Ada makan? Tak ada. Ada lagi? Lain? Apa lagi? Tak ada kan? Tidur tak ada. Itu yang paling penting. Tidak ada daripada 4 ni, tidur. Boleh faham? Ataupun main game, tak ada. Boleh faham? Jangan tiba-tiba selit kan. Tak, Ustaz, bagi saya yang nombor ni boleh ditambah satu lagi, iaitu tidur. Tak payah. Boleh faham? Korang membuat bidayatul hidayah korang sendiri. Dapat? Okay, teruskan. Kepada tafakkur. Apa yang patut kita tafakkurkan? Kat sini. Ada lebih kurang 8 perkara yang patut kita tafakkurkan. Boleh? Sekalipun enta tak boleh bawa secara zahir, enta bawa adalah secara makna. Boleh? Yang penting enta faham dulu apa yang patut ditafakkurkan. Boleh? Okay, cuba je. Okay, jap. Sebelum tu, faham Yang tadi faham? Apa yang patut kita zikir, apa yang patut kita baca dalam Quran? Boleh? Apa yang patut kita baca kat Quran? Doa apa yang patut kita baca? Macam mana kita nak berdoa? Zikir kejap lagi kita cerita. Tafakkur kejap lagi kita akan cerita. Maksudnya apa yang Imam Ghazali letak tu susun. Boleh? 4 perkara ni apa yang patut dibuat. Lepas ni tiba-tiba dia cerita tafakkur dulu. Apa yang patut tafakkur buat. Sekejap lagi zikir baru dia cerita lepas tu. Dapat Okey. Cuba masuk. La. Jangan fatafakkar. Maksudnya jadi fi'il amr. La. Tafa'ala. Tafakkar. Okey, terus. La. Wa ta'arrudika. Dia jadi masdar kat situ. Boleh. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Boleh. Okey, terus. Okey, perkara pertama yang patut kita tadabburkan apa dia? Fatakafakkar fi dunubika. Kita kena fikir dosa-dosa yang kita pernah buat. Boleh. Wa khatayaka. Boleh. Kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat. Wa taksirika. Dan kelemahan-kelemahan. Dan kekurangan-kekurangan. Fi ibadati maulak. Pada setiap peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ni bukan bermaksud ibadah pada solat kita saja, zakat kita saja, ataupun apa-apa perkara ibadat saja. Tak. Fi hayatina aidan hada ibadah. Boleh faham? Maksudnya kehidupan kita ni, perkara-perkara yang kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun dikira
ibadah. Boleh faham? Kehidupan kita ni yang biasa ni pun dikira sebagai ibadah. Boleh. Apabila dalam kehidupan kita ada perkara-perkara yang kita langgar terhadap perkara yang haram, itu pun termasuk kekurangan di dalam ibadah. Dapat apa yang anak nak cuba sampaikan? Dapat? Faham? Saya tak faham. Tak. Ibadat kat sini, yang dimaksudkan ibadat kat sini bukan sekadar ibadat yang biasa kita buat. Contoh kita ingatkan ibadat secara khusus iaitu solat, zakat, apa lagi? Baca Quran, kan? Tak. Yang dimaksudkan sini lebih luas. Ibadat kita kepada Allah Ta'ala tak tercakup kepada ibadat yang khusus saja. Termasuk dalam kehidupan kita ni. Kehidupan kita ni adalah beribadat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau ada benda yang kita buat, contoh kita mengumpat orang, maksudnya ada benda yang kita pandang negatif pada orang dalam hati, boleh riak dan benda-benda macam tu. Benda tu pun termasuk dalam kekurangan kita ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Kita mengurangkan ketakwaan kita. Dapat Dapat ni? Dapat? Maksud yang nak cuba sampaikan? Boleh? Okey. Itu yang pertama. Kemudian wa ta'arrudika. Dan kemudian membuka oleh engkau. Tu. Dia wa ta'arrudika, dia cuba bayangkan, dia membuka pikiran kita. Boleh faham? Wa ta'arrudika ka kat situ. Ka kat situ dia jadi fa'il. Dapat Lepas daripada masdar, dhamir yang selepas masdar tu boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ulun bih. Boleh. Sebab dikategorikan sebagai mudhaf ilaih. Apa kaedah dia? Dia dah main kaedah pula sekarang. Cepat. Apa kaedah? Yuk. Dia dah jadi kelas nahwu ni. Tak boleh. Wa ba'da jarrihil ladhi kamil. Selesai. Boleh. Wa ta'arrudika li'inqabihi. Boleh. Dan membukalah oleh engkau li'inqabihil, terhadap balasannya. Boleh. Balasannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nya tu kembali kepada Maula. Boleh. Balasannya Maula Al-Alim, yang pedih. Wasakhatihi, dan kemarahannya Maula Al-Azim, yang sangat dahsyat. Dapat? So ini perkara pertama yang kita kena fikir. Pertama, kekurangan kita kepada Allah Subhanahu Taala dalam ibadat kita dan kehidupan seharian kita. Kalau ada dosa yang kita buat. Okey. Dan juga kita kena buka minda kita kena ingat balik azab-azab Allah Subhanahu Taala. Boleh? Kita kena ingat balik. Ya Allah Taala, ni kalau aku buat ni dosa-dosa ni, ini boleh masuk neraka ni. Boleh faham? Dosa aku makin banyak ni. Kan? Neraka apa? Neraka ke tingkat berapa ni? Agak-agak kalau aku tinggal solat ni aku boleh masuk. Ini yang cuba diceritakan kat sini. Dapat? Dapat tak? Okey, ini perkara pertama. Okey, perkara kedua, baca saya. Okey. Wa turattib, dan menyusun. Okey, ini perkara kedua. Selepas kita fikir dosa-dosa kita, apa yang patut kita buat? Yang kedua, wa turattib, kita kena susun. Dalam otak kita ni kita kena susun. Bitadbirika, dengan perancangan engkau. Auradaka, apa yang patut kita nak buat hari ni? Wirid-wirid yang sepatutnya kita nak buat hari ni. Boleh faham? Kebaikan, contoh kita, kejap lagi aku nak solat zuhur. Pukul berapa aku nak pergi standby? Benda-benda macam tu kita kena fikir. Boleh faham? Bukan kejap lagi aku nak pergi main Mobile Legend. Tak ada. Benda tu kita tak fikir dulu. Kita fikir benda ni dulu. Okey. Boleh faham? Dalam tafakkur ini yang kita patut fikir. Apa wirid-wirid yang kita patut buat? Fi jami'i yaumika, pada seharian penuh. Fi jami' dia berbeza dengan majmu'. Boleh? Majmu' kita akan cakap bila menggunakan perkataan majmu' maksudnya ghalib. Kalau jami' maksudnya keseluruhan, 100%. Maksudnya kita kena fikir 24 jam ni apa yang kita nak patut buat. Boleh? Pada seharian penuh. Ditatadaraka dengan tujuan untuk memperbaiki oleh engkau bihi, hi itu kembali kepada yaumika, pada untuk hari tersebut. Boleh? Ma farata, ma itu masilah, alladhi farata. Alladhi farata, yang mana melalaikan oleh engkau, oleh ia ma tersebut, min taksirika, daripada kekurangan engkau. Okey, terjemahnya dari sudut maksud bebasnya macam mana? Maksudnya kita kena fikir apa yang patut, amalan-amalan yang kita patut buat pada seharian kita ni supaya dia dapat menampung balik kekurangan yang kita ada dalam ibadat kita yang sebelum ni. Boleh faham? So maksudnya tafakkur kita pada hari ini, kita kena fikir tentang kekurangan kita pada hari semalam. Boleh faham?
Dan kita kena fikir juga macam mana nak cover balik kekurangan kita yang kita dah buat semalam pada hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita memikirkan kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat pada hari ini. Dapat? Okey? Jelas atau tak? Dapat, Ustazah? Boleh? Itu yang nak diceritakan untuk tadabbur yang kedua ni. Dapat Okey. Okey. Okey, seterusnya tadabbur yang ketiga. Okey, ni yang ketiga. Watahtariza, dan menjaga diri oleh engkau minat ta'arrudi, daripada menyinggung bi sakhatillah, terhadap kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala al-alim, yang pedih pada hari tersebut. Maksudnya janganlah kita kena menjaga diri ataupun berjaga-jaga daripada perkara-perkara haram pada hari tersebut, ataupun perkara-perkara yang boleh mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Boleh dapat? Okey, itu tadabbur yang ketiga. Tadabbur yang keempat, dan kita niatkan oleh engkau akan kebaikan bagi setiap daripada kaum muslimin. Boleh faham? Jangan tiba-tiba kita ada niatkan perkara-perkara jahat kepada muslim yang lain, tapi kita kena meniatkan kebaikan kepada muslim-muslim yang lain. Boleh faham? So ini tadabbur yang keempat. Tadabbur yang kelima, dan berazam oleh engkau, tidak menyibukkan oleh engkau fi jami'i, pada keseluruhan akan hari engkau, illa bi ta'atillah, melainkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Dia setiap pagi je ke? Jami'i naharika tu jangan tersalah faham, bukan maksudnya pagi je. Maksudnya selama mana kita bangun, selama mana kita tak tidur lagi. Boleh faham? Dapat Okey, benda senang je kan? Faham je kan? Okey, terus. Lagi terus. Okey, sampai situ. Itu yang keenam. Yang keenam ni apa dia? Wa taqsidu fi qalbika at-ta'at allati taqdiru 'alaiha. Dan kita kena tafakkur. Apa yang hari ni tadi kita dah cerita kan, kita nak buat baik. Okay, sekarang ni daripada baik-baik tersebut, tak semualah kita mampu, kan? Mestilah kita ada cakap kita nak sedekah 1 juta ke apa, tapi tak semua kita mampu. So sekarang ni kita kena fikir apa yang kita mampu. Okey. Boleh. Dalam ketika mana kita tafakkur, kebaikan yang sepatutnya kita fikir tu, di antara banyak kebaikan yang kita azam tu, kita kena fikir apa yang kita mampu. Okey, itu satu. Bila kita mampu, wa takhtaru afdalaha. Daripada sekalian benda-benda yang kita mampu buat, daripada kebaikan yang kita mampu, kita kena pilih yang paling afdal. Sebab tak semua kita mampu buat. Boleh buat? Dapat? Okay. Pilih yang paling afdal. Kemudian wa tata'ammalu tahiyata asbabiha. Dan wa tata'ammal, kita kena fikir tahiyata, persiapan terhadap sebab-sebabnya kembali kepada taat. Maksudnya kembali kepada sebaik-baik taat yang kita boleh buat tu. Sekadar kita mampu. Boleh faham? Daripada ketaatan yang kita boleh buat banyak-banyak, kita kena pilih paling afdal. Dan bila kita dah pilih paling afdal, kita kena fikir cara-cara yang boleh membantu amal yang paling afdal itu terlaksana. Dapat okey, itu. Kemudian litashtagila biha, dengan tujuan boleh benda tu boleh berlaku pada hari tersebut. Dapat? Okey, tu. Itu yang ke-6. Okey Okey, seterusnya. Okey, sampai situ. Okey, ni yang ke-7. Dan jangan meninggalkan oleh engkau anka at-tafakkura, akan tafakkur fi qarbil ajli, pada hampirnya kematian. Dapat? Wa hululil mauti, yakni pada penghujung kematian, al-qati', yang memutuskan oleh ia al-maut tersebut, lil amal, terhadap harapan amal kita. Bukan amal, macam mana nak cakap amal? Harapan dunia, boleh faham? Dapat? Okey, itu yang ke-7. Okey, yang ke-8. Okey. Wa khurujil amri anil ikhtiyar. Okey, ini penting. Ni nak penutup penutup kepada tafakkur. Penutup daripada tafakkur, antara perkara yang patut kita fikir adalah wa khurujil amri anil ikhtiyar. Kita kena keluar daripada rasa diri kita yang mentadbir diri kita. Boleh faham? Khurujul amri minal ikhtiyar anil ikhtiyar. Maksudnya kita kena fikir bahawasanya kita ni tak semua benda yang kita nak
usahakan tu akan menjadi. Boleh faham? Contoh, ente letakkan perancangan hari ni saya nak pergi darasah. Lepas darasah pukul 2 saya nak balik. Okey. Dekat sini kita wa khurujul amri anil ikhtiyar, maksudnya ketetapan Allah boleh jadi lain. Boleh jadi ente dah pergi azhar, okey cantik, pergi darasah. Jadi balik tu Allah Taala takdirkan pukul 3 baru balik. Boleh faham? So kat sini perbahasannya tu. Wa khurujul amri anil ikhtiyar. Maksudnya kita kena keluar daripada ikhtiar diri kita. Ikhtiyari nafsi. Boleh? Dan kita kena bebaskan kepada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa yang berlaku tu kita serah kepada Allah Taala. Kita hanya mampu merancang, dan kemudian apa yang berlaku tu kita serahkan kepada Allah Taala. Boleh? Wa khurujil amri anil ikhtiyar, dan keluarlah al-amri, iaitu urusan engkau, anil ikhtiyar, daripada ikhtiari nafsika. Boleh? Daripada pemilihan diri engkau. Boleh? Dan serahkan kepada ikhtiarullah Subhanahu Wa Taala. Dapat? Dan kemudian wa husulil hasrati wan nadamati bitulil ightirar. Dan kemudian terhasil hasrah. Hasrah tu maksudnya macam mana? Dia ta'bul qalbi. Macam tu lah lebih kurang. Ta'bul qalbi. Boleh faham? Hati yang penat. Hati tu penat daripada nak buat dosa. Tu hasrah. Ta'bul qalbi. Wan nadamati, dan penyesalan. Bitulil ightirar, dengan panjangnya waktu kita buat keangkuhan ataupun dosa. Ightirar. Boleh faham? Bitulil ightirar, dosa ataupun angkuh ataupun ghuflah ataupun kelalaian kita. Boleh dapat? Dapat. So itu 8 perkara yang digariskan untuk kita tafakkur. Dapat? Boleh Tapi dalam Kharidah Bahiyah dia tulis ada beberapa perkara yang kita kena fikir ketika mana tafakkur. Selepas daripada kita berzikir, kita kena fikir taksir kita. Aku seorang hamba. Dan kemudian kita dalam otak kita kena fikir kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Dan kemudian dalam tu kita kena fikir apa dia? Aku perlukan engkau, engkau tidak perlukan aku. Itu. Dan kemudian benda tu kita kena diam. Dalam Kharidah dia tulis banyak lagi. Dia cakap lepas daripada berzikir, ente kena tafakkur yang macam tu, kemudian diam. Diam tu kena lama. Ente tak boleh buat apa-apa. Boleh? Jangan makan, jangan minum. Dalam Kharidah ada tulis benda tu. Dekat belakang sekali bahagian tasawuf. Dapat tak boleh. Siapa nak tengok boleh silakan tengok di sana. Okey. Faham tak setakat ni? Ustazah okey? Dapat? Okey. Ustaz, okey Ustaz? Okey. Tafakkur ni jelas? Ada yang tak jelas tafakkur ni? Okey. Kita pindah. Terus. Ni kita masuk tasbih pula. Tadi kan apa kita cakap kita kena berzikir kan? Zikir apa yang patut kita zikirkan? Ini. Sekarang kita nak baca. Okey, terus baca. Okey. Ni 10 daripada zikir tu. Okey, masuk kitab sekejap. Waliyakun min tasbihatika, dan jadilah oleh engkau ataupun buatlah oleh engkau min tasbihatika, daripada tasbih-tasbih engkau, wa adkarika, dan zikir-zikir engkau, asyru kalimati, 10 kalimat. 10 kalimat ataupun 10 zikir, apa dia? Ihdahunna, salah satu daripadanya tasbih tersebut, ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya sampai 10 ni. Boleh? Okey, sekarang 10 ni nak baca berapa banyak? Daripada 10 ni, okey,
Kejap lagi dia akan cerita, tapi Ana cerita dulu secara ringkas. Paling banyak kita akan baca 100. Second banyak kita akan baca 70. Third paling banyak sekali kita akan baca 10. Boleh. Bawah daripada 10 kita akan baca 7. Paling kurang sekali kita akan baca 3 untuk 10 ni. Boleh faham? Dapat Sekali lagi Ana ulang. Dia ada 5 level. Yang pertama sekali paling banyak kita baca 100. Setiap satu daripada ni. Boleh. Yang kedua 70. Yang ketiga kita akan baca 10. Boleh. Yang keempat kita akan baca sebanyak 7 kali. Yang last kali kita akan baca sebanyak 3 kali. Boleh dapat? Kejap lagi dia akan cerita juga. Cuma ni Ana beritahu dulu. Dan sepatutnya kita kata paling-paling mudah bacalah 10 kali. Boleh faham? Sebab tu paling pertengahan. Boleh. Cuma adalah riwayat yang mengatakan boleh baca 3 kali. Untuk permulaan agak-agak benda ni agak berat, baca 3 kali dulu. Selepas daripada subuh. Dapat Okey. Dapat? Ana tak perlu terjemah. Selesai benda ni. Okey. Boleh terus? يقرر كل واحدة من هذه الكلمات أو 70 مرة أو 10 يكون Nampak? Anda dah cakap tadi kan? So ni benda yang sama. Tukurrira. Nampak? Tukurrira. Dia daripada wazan tafa'ala juga tu. Kan? Macam mana boleh jadi tukurrira? Naik fa'il. Boleh? You ke naik fa'il? Betul, naik fa'il. Betul lah tu. Saja je tanya. Betul. Tukurrira. Benar-benar diulang. Boleh. Akan tiap-tiap satu daripada kalimat-kalimat ni, iaitu zikir-zikir ni lah. Sama ada 100 kali. Boleh. Ataupun 70 kali. Ataupun 10 kali. Dapat? Tapi ada riwayat mengatakan boleh 7 kali, boleh 3 kali. Nak kurang lagi daripada tu. Boleh. Cuma awsat dia ataupun yang paling idealnya kita baca 10 kali. Dapat Wa huwa aqalluhu, dan ia iaitu asyarah tersebut. Boleh. Aqalluhu adalah sesedikit. Macam tu. Yang paling sedikit daripadanya. Boleh. Liyakunal majmu'u mi'atan, supaya kalau kita kumpulkan zikir-zikir ni, dia akan jadi 100 bilangan dia. Dapat? Sebab tadi ada 10 kan? 10, kalau setiap satu daripada 10 tu kita baca 10, so dia akan jadi 100. Dapat? Okey, itu dia. Walazim hadhil awrad, dan lazimlah oleh engkau akan wirid-wirid ni. Boleh faham? Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan janganlah bercakap oleh engkau sebelum daripada terbit matahari. Maksudnya selepas daripada kita solat subuh, kita buat 4 perkara ni. Andai kata dah selesai awal, jangan bercakap sampai terbit matahari. Boleh faham? So ini dia punya wazifah. Dapat? So wala tatakallam kat sini dari hukum dia sunat je lah. Tak adalah maksudnya wajib. Faham? Apatah lagi kita kata kalau melibatkan maslahat syar'iyah, maka ketika itu disunatkan untuk kita bercakap. Dapat? Yang tak disunatkan kita bercakap ni perkara-perkara yang akhsarin, perkara-perkara yang sia-sia. Boleh faham? So dekat sini hukumnya sekadar makruh kalau kita melanggar. Kalau kita bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Boleh faham? Wala tatakallam kat sini hukum dia nadban. Ataupun nak tulis kat situ nadban idza fa'ala fakuriha. Dapat? Wala tatakallam yang tak tulis kat situ nadban. Hukum dia nadban je. Idza takallama fakuriha. Dapat? Illa li maslahati syar'i. Nak tambah kat situ boleh. Illa li maslahati asy-syar'iyyah. Nadban idza takallama fakuriha. Illa li maslahati syar'iyyah. Kelas. Dapat Okey. Okey, fa fil khabari dah baca tadi? Belum baca? Okey, dah lepas kita kata kita tak bercakap sampai terbit matahari. Boleh. So dekat sini dia nak cerita bahawasanya perkara yang kita buat, 5 perkara yang kita buat ataupun 4 perkara yang kita buat, termasuk kita kata tak bercakap dengan orang ni dah, maksudnya ada 5 perkara lah. So 5 perkara ni kita buat lebih afdal daripada kita bebaskan hamba yang kita ada. Sebaik-baik hamba yang kita ada. Jadi dalam kitab ni dia nak cerita. Tu. Fa fil khabari anna dhalika, iaitu kita punya muwazza'at tu ataupun wazaif yang kita dah buat tu, min i'taki samani riqabin. Boleh.
daripada membebaskan 8 daripada hamba daripada waladi Ismail, daripada anak Nabi Ismail. Boleh faham? Yang dimaksudkan kat sini anak Nabi Ismail adalah afdalun nas. Boleh? Afdalun nas. Okey, maksud dia macam ni. Hamba yang ada, contoh okey, tak masuk kitab lagi. Hamba yang kita ada, katalah satu orang ni zaman Arab, dia antara pahala yang paling besar sekali adalah membebaskan hamba. Dan bila kita nak membebaskan hamba yang paling ada kualiti itu lebih besar pahala dia. Boleh faham? Boleh. Lagilah kalau kita kata membebaskan hamba yang kita kata bijak, hamba yang apa lagi? Kuat. Hamba yang lagilah kalau dia ada hamba perempuan tu pula cantik. Boleh faham? Dan membebaskan tu pahala dia jauh lebih tinggi. Boleh faham? So nak diceritakan kat sini, di antara afdal hamba yang pernah ada, boleh. Dia adalah anak Nabi Ismail. Boleh faham? Di antara keturunan Nabi Ismail. Sebab kalau kat dunia ni, di antara afdal dia, antara manusia yang paling afdal adalah Sayyidina Ismail punya anak. Boleh faham? Dapat? Tapi tak pernahlah anak-anak Sayyidina Ismail ni menjadi hamba. Boleh faham? Cumanya kat sini dia nak bagi satu kinayah. Boleh. Bahasanya kalaulah membebaskan hamba-hamba yang mana hamba-hamba tersebut adalah anak-anak Sayyidina Ismail yang merupakan afdalun nas, dia punya pahala yang besar tu pun tak dapat menandingi perkara wazaif yang kita buat tu. Dapat? Dapat Itu yang nak diceritakan kat sini. Jelas? Jelas tak jelas? Okey Ustazah? Jelas? Itu nak cerita. Okey. Min i'taki samani raqabin. Daripada membebaskan 8 daripada orang hamba daripada anak-anak Sayyidina Ismail. Boleh. Ala nabiyina, ke atas nabi kami, wa alaihi itu kembali kepada nabiyina as-salatu wassalam. Boleh. A'ni, yang aku maksudkan adalah al-istighal, menyibukkan diri bidzikri, dengan zikir, ila tulu'i syamsi, sehingga terbit daripada matahari, min ghairi tanpa ayyatakhalalahu kalamun, daripada campur aduk oleh kalam. Boleh faham? Ayyatakhalalahu, hu tu kembali kepada zikri. Boleh. Dapat? Terjemah tu agak terabur. Nak punduk sesuatu ke? Anil istighal. Yang aku maksudkan adalah istighal bidzikri, dengan zikir, ila tulu'i syamsi, sehingga terbit daripada matahari, min ghairi, daripada selain daripada ayyatakhalalahu, daripada campur aduk oleh campur aduk akan ia az-zikri oleh al-kalam. Dapat? Macam tu. Yang dimaksudkan bila kita dapat kalau kita nak dapatkan pahala yang sebesar itu, apabila zikir-zikir kita ni tidak dicampurkan dengan kalam. Boleh dapat? Okey. So, kalau kita simpulkan balik apa yang kita belajar hari ni, daripada lepas solat, kita bahagikan waktu kita kepada 4. Boleh faham? Pertama sekali apa yang patut kita buat, sebenarnya tak kisah apa yang tak nak buat dulu daripada 4 ni. Kan? Tafakkur dulu ke, baca Quran dulu ke, nak doa dulu ke, tak kisah. Yang penting 4-4 ni dibuat. Sebenarnya kalau nak ikut tertib yang dah diletak yang awal-awal tu. Boleh faham? So yang pertama sekali kita buat adalah doa. Sebab lepas daripada solat, kita doa dulu. Boleh dapat? Selepas daripada doa, kita berzikir dulu. Boleh? Berzikir tu nak zikir apa? 10 yang tadi kita dah cerita tu. Boleh? Selepas daripada zikir tu, kita baca Quran. Selesai daripada baca Quran, baru kita tafakur. Boleh dapat? Jelas? So, dan lepas selesai daripada tafakur, jangan bercakap dengan orang sampai terbit matahari. Dapat itu saja. Allah Ta'ala alam. Naktafi bihadal qadri. Ada soalan? Ada? Sekejap, zikir tu bukan 10 tu je. Sebenarnya banyak lagi. Sangat banyak. Antara zikir yang paling banyak Imam Nawawi sebut adalah zikir selepas daripada subuh. Terlampau banyak. Dia cakap dia tak mampu menyenaraikan semua. Hatta Imam Nawawi tak boleh. Dalam azkar dia tulis macam tu. Cakap tak mampu aku senaraikan sebab zikirnya terlampau banyak. Cumanya yang diletak dalam azkar pun, itu pun ikhtisar. Apatah lagi apa yang disenaraikan oleh Imam Ghazali. Lebih ikhtisar lagi. Iaitu 10 ni saja. Tapi dalam Ihya, Imam Ghazali senaraikan lebih lagi. Boleh dapat? So, tapi ini bidayatul hidayah kan. Nama pun permulaan. So, 10 ni dulu. Dapat? So, ini dulu lah. Dapat? Okey. Ada soalan? Ada yang tak jelas?
Tak apa, ni sikit dulu lah. Sikit. Boleh? Ha. Tak ada soalan? Selesai Okey. Cukup untuk kali ni. Minggu depan kita akan belajar. Okey, selepas daripada kita dah berzikir dan kita tak bercakap sampai terbit matahari. Okey, lepas daripada terbit matahari sampai ke tengah hari, apa patut kita buat? Lepas daripada ni. Tajuk lepas ni dia akan ceritakan benda tu. Apa yang patut kita buat di antara waktu tersebut. Ada 4 benda yang dituntut. Boleh? Antaranya kalau kita kata, kalau boleh belajar, belajar. Kalau tak boleh belajar, ibadat. Kalau tak boleh belajar, tak boleh ibadat, kerja. Kalau tak boleh tiga-tiga, Ustaz, tidur. Sekejap lagi dalam ni ada. Boleh? Nak tak sembang kosong? Ada dalam ni. Itulah dalil-dalil yang mana akan dijadikan oleh insan-insan yang mencari dalil untuk tidur. Boleh faham? Kenapa tidur waktu ni? Memang ada dalam Bidayatul Hidayah. Boleh faham? Selepas ni kita akan cerita untuk next daripada kelas. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.